Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan ahli parti supaya tidak bermusuhan walaupun berlaku persaingan sengit atau perbezaan pendapat semasa pemilihan. Bercakap ketika merasmikan pejabat PKR Langkawi semalam, Anwar berkata mereka perlu menerapkan sifat ihsan serta berkasih sayang dalam diri masing-masing supaya setiap pertikaian dapat dileraikan dengan baik sekaligus meredakan kehangatan suhu dalam parti. Cukup layak kalau saya boleh ada tempat umpamanya dua timbalan presiden, dua-dua saya sokong. Orang banyak yang susah hati, saya tak sangat susah hati kerana saya kata ini yang bersaing timbalan presiden, naik-naik presiden, pemuda, wanita, itu di kalangan sahabat-sahabat lama, sahabat-sahabat setia. Sebahagian besar daripada mereka itu pejuang-pejuang asal. Jadi oleh itu kita jangan tambah perhangatkan, tingkatkan suhu kehangatan. Kita mesti leraikan dengan baik. Kerana apa pun, walaupun kita berbeza pendapat dalam satu perkara, itu tak boleh nafi jasa, khidmat, pengorbanan yang tinggi oleh orang ini. Jadi sementara kita pilih nak sokong A atau B, jangan kita lupa bahawa A dan B dan C dan D dan E di semua peringkat naik presiden, pemuda, wanita, itu orang-orang yang ada jasa kepada kita. Sebahagiannya lebih jauh pengorbanannya, lebih jauh kerjanya daripada kita. Jadi janganlah kita bagi pandangan ataupun sanggahan yang berlebihan, kerana kita lupa hebat-hebat kita tak boleh saingi perjuangan dan sumbangan mereka yang ramai ini. Ya. Saya tengok senarai calon-calon naik presiden umpamanya, ramai yang cukup layak kalau saya boleh ada tempat umpamanya dua timbalan presiden, dua-dua saya sokong. Kalau ada 11 yang naik presiden, 11 saya sokong. Ya. Baik, AMK tak ada calon, saya Dr. Taufik tak berani. Tapi timbalan naiknya ada. Kalau kita tengok semua rekod dia baik. Jadi kalau kita beda, kita pilih A dan tidak E atau pilih C, janganlah kita rendahkan martabat orang lain dalam perjuangan. Ini yang disebut adab dan akhlak dalam perjuangan.